Selepas lebih 6 dekad kita merdeka, mari kita sama-sama renungkan apa sebenarnya maksud kemerdekaan. Adakah kemerdekaan ini sebenarnya cukup dengan mempunyai sebuah negara dan tanah air sendiri? Ataupun kemerdekaan ini sebenarnya diukur melalui apa yang kita berjaya bina selepas kemerdekaan? Hakikatnya, kemerdekaan bukanlah penamat kepada perjuangan, tetapi sebagai satu titik permulaan kepada pembinaan sebuah tamadun. Apabila kita bercakap tentang tamadun, mungkin ada yang terfikir bangunan yang tinggi ataupun ekonomi yang maju ataupun teknologi yang canggih. Tetapi menurut kitab Lisanul Arab, tamadun ini bukan sahaja kemajuan fizikal, tetapi ianya berjalan seiring dengan adab, akhlak dan nilai masyarakat sesebuah negara. Perjuangan kita hari ini bukan lagi tentang menentang penjajah, tetapi menentang segala bentuk yang membawa kepada kemunduran. Mungkin kita akan mundur kerana kebencian, ataupun mungkin mundur kerana perpecahan, ataupun mundur kerana hilangnya adab. Jadi, macam mana pula kita nak beralih daripada kemunduran ni kepada kemajuan? Islam dah jawab lama lagi sejak penurunan wahyu pertama surah Al-Alaq, iaitu perkataan Iqra. Iqra bukan sahaja bermaksud tuntutan untuk membaca, tetapi ianya juga isyarat bahawa ilmu membentuk bangsa yang bertamadun. Saya tertarik dengan kata-kata Dr. Siddiq Fadzil yang pernah menyebut bahawa bangsa bukan dibina dengan caci maki dan sumpah serana, tetapi bangsa dibina dengan marwah, iaitu al-haya, rasa malu. Islam mengajar kita bahawa persaudaraan bukan sahaja terikat dengan ukhuwah Islamiah, iaitu sesama Muslim sahaja, tetapi kita juga berkongsi ukhuwah wataniyah sebagai rakyat di dalam tanah air yang sama. Lebih luas daripada itu, kita sebenarnya berkongsi ukhuwah insaniyah sesama manusia. Negara yang kuat itu bukanlah negara yang menganggap kepelbagaian atau perbezaan itu sebagai ancaman, tetapi negara yang mampu menganggap kepelbagaian dan perbezaan ini sebagai kekuatan untuk sama-sama membina masa hadapan. Mungkin itulah yang dimaksudkan dengan kemerdekaan. Akhirnya, negara yang merdeka bukan sahaja terletak kepada sejarah kemerdekaan, tetapi negara yang mampu mewariskan ilmu, mampu mewariskan adab, akhlak dan peradaban yang boleh digunakan untuk generasi masa akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.